Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni Encik Faisal Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tenaga analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni hari Isnin, seperti kita sedang menunggu news yang terkini lah daripada US dengan Iran. Sebab apa tak silap tu Trump ada bagi 48 jam itu, dan sepatutnya 48 jam itu berakhir hari inilah, hari Isnin. So kalau ada berlaku serangan besar-besar dekat di Iran, kemungkinan market akan spike, dan nanti kita tengokkan harga untuk minyak juga. So tanpa masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu. Total market cap untuk Bitcoin berada di 2.36 trilion. So dalam weekend ni naik juga 1.63%. So Bitcoin menghampiri 70,000. So minggu lepas kita drop paling 60 67 66 tak ingat tu. So untuk hari semalam saja, dalam tempoh 24 hours, Bitcoin naik sebanyak 2.55%. Ethereum kita tengok macam mana dia main berada dalam 2000, hari ini 2100, naik sebanyak 2.67%. So tengok dalam region yang paling banyak, tengokkan Memcore 6.8%, Edge 5.48%, Just 5.35%. So antara coin-coin baru juga ni, coin-coin yang tak pernah dengar juga. So Ethereum berada dalam consider top 10 lah, top 10, iaitu 2.66%. So jom pergi ke market untuk Bitcoin. So ini adalah chart Bitcoin. So kalau ikutkan hari semalam, kita ada spike berlaku ni daripada 67 kepada 68, dan tu ada draw satu trend line ni, yang mana trend line ni untuk kita seringnya breakout kalau kita akan ada short term pump, yang mana short term pump ni expected untuk 0.6 Fibonacci berada almost dalam 71. So itu adalah benda berlaku, dan kita ada short term. Contoh kita ambil yang lain, minimum kita boleh tengok price sampai ke kawasan ni. Tu akan letak satu box lah, dua box resistance. Okey, ini adalah ada box resistance yang lain lah, so consider. Ini adalah peta minimum, boleh pergi 69,000 lebih plus sikit, ataupun almost ke 71. So ini adalah dua resistance. So pump ni kalau ikutkan RSI di daily, RSI masih lagi below 50, stop RSI masih lagi pertengahan, so boleh ada lagi momentum untuk naik. So tengok news hari ni macam mana. Dan kalau ikutkan ni, dia create gap lah, dia akan create gap sebab hari Jumaat kita close kat sini, hari Isnin kita buka atas ni, dia akan ada bearish gap untuk di Bitcoin. Kalau kita buka dekat Bitcoin, dia cari balik Bitcoin. Okay, yang ni. So kalau ikutkan hari Jumaat, kita berada di 67. So pagi ni kita berada di 69, 67, 68. 69. So 69 ni kita akan ada create bearish gap kat sini. So ni kita ada bullish gap 84, dan kita ada bearish gap kalau ada berlaku kenaikan pun, consider mungkin dia akan paling max, mungkin dia akan touch kawasan ni, kemudian baru drop balik. So kalau naik pun sampai in case kan sampai 84, 79 pun, itu masih lagi bearish. Sebab itu consider kita tengok kita ada zone kawasan ni, itu 80, dan macam ni akan next target lah around dalam mana-mana kawasan channel ni. So kita tak breakout ni. So kalau ada momentum yang ataupun news yang news yang tak baik untuk market, all terus spike, tu expected untuk gold, untuk Bitcoin mungkin akan drop, dan gold juga akan turut drop. So itu adalah untuk di Bitcoin, tak banyak nak sharekan, cuma hari ni tak mengejutkan. Kalau ada berlaku lagi kenaikan, so kita ada beberapa target kawasan ni. So tengok ke oil kejap. So market oil ada open, so open dengan gap sebenarnya, So kalau ikutkan kita close 112 per barrel. So, tadi kita buka dalam 100, hampir 113 per barrel, ada sedikit gap kawasan ni. So kalau ikutkan momentum ni ataupun chart, tiada lagi sebarang signal untuk dia bearish. Sebab apa? Price masih lagi buat high low, RSI pun price pun buat high low juga. So high high ni kan, high high. So consider tak ada buat pergerakan high high low dekat RSI price dan RSI. So nampak continuous untuk naik lagi lah untuk di oil. So in case kalau berterusan perang US dengan Iran ni, dan yang kata Trump bagi warning 42 jam tu. So supposedly hari ni dah tamat, hari Isnin dah tamat 42 jam tu, taklah pukul berapa kan. Tapi consider kita tengok news nanti, kalau ada berlaku tu consider akan ada berlaku spike. Kalau ada berlaku spike di oil, so kita tengoklah gold, kuartal Bitcoin akan turun drop. So gold conditionnya sama juga, dia ada show drop itu. Now kali dia tengah, so bagi tu ni ABC.
So sama ada dia nak buat ini adalah penentu, next adalah penentu sama ada dia nak tengok sama ada dia buat ni adalah wave 3 continuous ataupun dia akan buat recovery. Recovery yang kita nak tengokkan iaitu recovery something macam ni, backup, retest dan 3, 4, 5 kat atas lah. So inilah recovery sama ada continuous. So ini adalah kita menunggulah, wait dulu. So berdasarkan RSI di gold ni, kita dah berada di kawasan support sebelum ni yang dah berubah jadi resistance. So RSI pun above below 50, so RSI berada overbought. So gold nampak hari ni lebih bearish berbanding untuk di Bitcoin. Tapi kalau Bitcoin pun consider dah 69 ni dah sampai minor resistance. So kalau ikutkan tip gold ni, consider kita akan tengok sama ada akan berlaku rejection nanti. So rejection ni akan show lah at least minimum kita ambil last green candle kat sini, last high to last low point of breakout untuk gold. So gold akan drop ke bawah hampir bawah 4,000 per ounce untuk di gold. So consider kalau gram, dalam gram consider ini sebab tu ambil daripada atas tadi. Tu dalam gram dalam kawasan bawah 500 sampai 499. Tapi kalau kita nak ambil daripada atas ni, point of breakout yang ni, surprise menuju hampir 450. So meaning tak ada correction lah, meaning continuous untuk downtrend to wave 2 to wave 3. To wave 3 yang mana target kita adalah malam 366. So bagi zone peperangan ini berterusan, ini yang kita akan nampak gold ke bawah, dan kat bawah nanti adalah peluang opportunity untuk loading sebanyak kuartal dapatkan sebanyak mana gold. Dan insyaAllah dalam masa 5 ataupun 10 tahun nanti kita akan dapat another high seperti mana kita dapat high 1980, 2011 dan juga tahun ni 2026, daripada $200 sampai dah 700. Sini je lah dalam 300, mungkin boleh kena naik sampai almost 1000 lah per gram. So ini adalah lebih kepada long term lah. So ini adalah peluang opportunity. Sebab tu Zul tak sentuh gold kali ni. Zul sedang monitor yang ni, dan kali Zul akan memang tahun ni Zul fokus untuk Bitcoin, dan tahun ni juga Zul dah start tengok saham-saham Malaysia lah. Dan currently memang Zul tengah kuartal dalam position saham-saham Malaysia. So intinya adalah untuk gold, oil dan Bitcoin. So itu adalah untuk update hari ni. So update hari ni Zul nampak kalau untuk gold, Bitcoin, gold agak lebih bearish berbanding Bitcoin. Bitcoin consider ada sedikit pump, so tengok macam mana, tapi consider ini adalah kawasan resistance. Dia boleh saja berlaku rejection, nanti kita tengok 4 hours. Tak mengejutkan berlaku rejection kawasan ni. Kalau tengokkan kita ada satu bearish pattern kat sini. Kalau 4 hours overbought, RSI pun overbought. So tak mengejutkan zone untuk berlaku rejection. So gold dah signal lebih bearish. So kalau gold drop, consider kemungkinan kuartal Bitcoin akan drop lah. Dan apa yang menyebabkan drop tu adalah lebih kepada, ini adalah 62,000, dan lebih kepada oil lah. Oil dah naik lagi 114, so meaning tak nampak nak stop lagi untuk di oil ni, walaupun RSI 4 hours overbought, daily overbought, dan daily masih ada momentum untuk naik, dan consider ada potential untuk dia at least hit balik kawasan all-time high yang dia buat masa bulan 3 itu 9 Mac 120, dan ada spike lagi lah. Macam juga kan zona target kalau ini berterusan, kemungkinan oil berada dalam 200 ke 250 per barrel. Dan kalau itu 200 ke 250 per barrel untuk di crude oil, so kita akan tengok lah untuk gold sampai ke kawasan 300, Bitcoin sampai ke kawasan 20,000 ataupun 30,000, legit ataupun pergerakan itu munasabah lah dengan kenaikan untuk di oil dan kejatuhan untuk aset-aset yang lain. Dan kejatuhan aset-aset itulah opportunity macam kita untuk buy Bitcoin dan gold nanti. So bagi Zul akan all in untuk di Bitcoin untuk tahun ni. InsyaAllah untuk kata restructure balik ataupun Zul punya kawangan lah, ataupun untuk long term punya plan. So itu adalah untuk Bitcoin, gold dan oil, dan itulah apa yang Zul tunggu minggu ni. So kita akan tengok kan berdasarkan chart. Kadang-kadang tak payah tunggu ni pun, tengok chart dia. So bagi Zul tengok chart ni adalah bearish lah. Bearish untuk gold, bearish untuk Bitcoin. Oil tak adalah bullish sangat, tapi sentiment ataupun news tu akan menyebabkan dia menjadi lebih bullish lah untuk di oil. Okay, saya rasa itu sahaja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe. Kalau berdasarkan ni pun tak ada komen untuk membership. Okay, jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum. Bye bye.